وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واضحا. اللهم أت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم تمم لنا بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Qabbalallahu minkum. Baik, malam ni kita nak kaji atau nak kenal 7 rukun globalisasi. Maksudnya 7 perkara utama yang mendukung kewujudan globalisasi secara ringkas. Kerana kajian setiap rukun itu kita akan buat dalam siri-siri pengajian eskatologi, iaitu maqasid eskatologi di Masjid Padang. Jadi masuk rukun-rukun globalisasi ini ialah sebagaimana agama ada rukun dia yang menyokong kewujudan agama, begitulah juga sistem globalisasi. Ia mempunyai rukun-rukun asas yang menjadi tiang kepada penyebaran ideologi globalisasi dalam bentuk moden. Dan ini sebab kita panggil dia sebagai agama. Penting ini. Penting umat hari ini belajar benda-benda macam ni sebab kesian. Umat kita rajin beribadat. Umat kita suka sangat buat benda-benda baik. Tetapi tidak sedar. Ini pengajian ini sambungan kepada khutbah kita siang hari tadi. Iaitu globalisasi agama Dajjal 2025. Jadi 2050. Sebenarnya apabila kita nak buat, bila kita baca, bila kita kaji dalam khutbah tadi, kita nampak betapa globalisasi ni mula wujud sejak tahun 1400 lagi melalui penjajahan syarikat India Timur yang dibuat oleh British, Portugis, Belanda, Perancis. Mereka ni bergabung dalam bentuk mendunia. Dari situlah sampai sekarang ni mereka berpakat. Gabungan tu tak luput dan ada sampai sekarang. Adik, apakah rukun-rukun yang dipertahankan oleh gerakan mereka? Pertama sekali dia panggil iman. Iman. Iman ni maksudnya akidah dia. Akidah globalisasi ni apa? Akidah globalisasi ialah ideologi sekular liberal. Tuh. Iaitu pemikiran sekular dan liberal. Apa makna sekular? Agama ada, tetapi sekadar kepercayaan ataupun amalan ritual yang tidak boleh mengawal kehidupan manusia. Dan tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari menjadi liberal, iaitu tidak nampak sangat agama kita, tetapi lebih kepada mengikut rentak manusia. Itu bahaya. Iman globalisasi ni macam tu. Jadi hari ni sekular dan liberal ni yang bahayanya, dia berlaku kepada kita dalam kehidupan ibadah. Hatta ibadah pun jadi sekular. Dulu kita ingat sekular ni bab ekonomi, bab perniagaan, politik dan sebagainya. Tetapi hari ini ibadah juga jadi sekular. Iaitu ibadah hanya sekadar ritual ataupun ibadat sekadar upacara semata-mata. Jadi terhentilah ibadat itu sekadar ibadat. Maka solat itu solat, haji itu haji, puasa itu puasa, zakat itu zakat.
dan sebagainya, di mana semua itu ditunaikan sebagai suatu kewajiban dan rukun agama, tetapi agama tidak menyerlah sebagai ad-din. Jadi agama yang kita anuti ni tidak menyerlah sebagai ad-din. Maka kehadiran globalisasi dengan iman ataupun akidah sekular liberal ini ialah untuk menafikan wahyu sebagai sumber kebenaran. Jadi yang menjadi benar atau tidak benar ini akal. Dia menafikan wahyu sebagai sumber kebenaran dan menggantikan dengan akal. Yang kedua, undang-undang manusia. Dan yang ketiga, nilai moral yang relatif, iaitu yang tidak terikat. Ingat, ini 3 benda ini. Sebab itu hari ini orang sudah percaya. Tengok, mahkamah telah buat keputusan. Jadi apa yang diputuskan di mahkamah, seolah-olah itulah dalil dia benar atau dia salah. Begitu juga apa yang akal boleh terima, dah semua orang terima. Dan begitu juga budaya atau nilai moral yang digagaskan. Maka manusia hidup dengan 3 benda tu. Ya, ingat tu. Akal, undang-undang manusia dan moral semasa. Tak ada Tuhan. Jadi 3 rukun ideologi utama. 3 rukun ideologi utama ialah sekularisme. Sekularisme iaitu pisahkan agama dari kehidupan. Ini samalah seperti yang dicadangkan oleh Ngakomeng, yang mengatakan agar arak contohnya. Orang Islam kalau nak maju, jangan lihat arak sebagai agama, sebagai isu agama. Nampak? Jadi agama, arak jangan kaitkan dengan agama. Jadi yang jadi masalah, sebab kita anggap dia agama, cuba kita anggap dia tidak agama, tak adalah halal haram. Bahaya. Bukan sekadar menukar daripada haram kepada halal, tak ada halal haram terus. Itu dia panggil sekularisme. Pisahkan agama dari kehidupan. Liberalisme pula apa dia? Kebebasan tanpa batas. Kita tak ada hak nak larang orang. Kita tak ada hak nak tegur. Maknanya amar ma'ruf, nahi mungkar tak relevan. Orang akan kata itu hak asasi. Hak asasi manusia. Jadi kalau manusia merasakan itu hak dia, maka sebab itu kita tengok di antara bentuk liberalisme ialah mengharuskan perkahwinan sama sejenis. Dijadikan undang-undang. Ini iman mereka. Kemudian yang ketiga, selain sekularisme, selain liberalisme, yang ketiga ya, selain sekularisme, yang kedua liberalisme, yang ketiga humanisme, kemanusiaan. Sebab itu kita menjelaskan kenapa sumut flotilla itu, sumut yang flow kapal pergi Palestin tu, kita bincang isu itu. Kenapa kita tonjolkan, kenapa misinya itu ditonjolkan nama kemanusiaan, bukan nama jihad. Kerana kemanusiaan itu unsur rukun pertama globalisasi, iaitu manusia. Humanism ni maksudnya manusia menganggap dirinya Tuhan. Tu dia punya humanism ni. Jadi atas dasar hak kemanusiaan, maka tengok, kita tak nampak benda ni. Kita tak nampak dia berlaku secara halus, iaitu manusia akan menganggap dirinya sebagai penentu kepada dirinya. Jadi apa berlaku? Manusia dianggap Tuhan kepada dirinya sendiri. Dan inilah asas kepada agama Dajjal. Benda ni orang tak nampak. Sahabat-sahabat yang ada ni, tolong share lah sahabat. Semua benda ni sangat-sangat bahaya ni semua. Betul ni, ramai umat tak faham menghalalkan apa yang Allah SWT haramkan. Baik. Jadi sebab itu, kalau ada lah dalam perbincangan kita ni, sahabat-sahabat yang tak berapa setuju atau belum faham, tunggu dulu. Jangan cepat unsubscribe lah, apa semua sekali. Jangan cepat. Sebab apa?
Sesiapa yang tak ikut pengajian kita, dia akan rugi. Kerana tak ada pengajian macam ni orang buat. Tak ada. Dan nak bagi tahu bagaimana ni bab liberalisasi agama ni. Iaitu liberalisasi atau globalisasi, bukan liberalisasi. Liberalisasi satu bahagian daripada globalisasi. Kita ada secularism, liberalism dan humanism. Benda ni disebut oleh Allah dalam satu surah lengkap, iaitu surah An-Nas. Cuba dengar baik-baik. Tuhan kata apa? Qul a'udzu bi rabbin nas. Rabbin nas. Tuhan kata, bacalah, patutlah Tuhan suruh letak benda ni dalam 3 qul yang kita wajib baca. Qul a'udzu bi rabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu bi qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun, apa semua tu. Kenapa kena qul? Kerana benda ni hadir tanpa kita sedar. Maka Tuhan sebut apa dia? Qul a'udzu bi rabbin nas. Rabbin nas tu humanism. Humanism. Baru kita faham dalam dunia ini. Katakanlah, wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan. Aku berlindung dengan Tuhan manusia. Kenapa Tuhan membahasakan dirinya? Sebenarnya Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas tu Tuhan semua, Allah semua. Tapi kenapa Allah bahasakan dirinya begitu? Sebab Rabbin nas itu merujuk kepada ketuanan. Jadi betul tadi, humanism ialah proses menjadikan manusia itu tuan ke atas dirinya sendiri. Sedangkan manusia itu tuan dia ialah Allah. Sebab itu ada katakan, aku berlindung dengan tuan manusia. Ya, aku berlindung dengan Allah. Daripada menjadikan manusia tuan ke atas dirinya, sebaliknya aku berlindung dengan Allah sebagai tuan ke atas manusia. Kita duk baca Qul a'udzu birabbin nas selama ni, kita tak nampak. Ini dia bab ni. Kita tak nampak. Kemudian Allah Ta'ala sebut apa? Allah Ta'ala sebut kemudian Malikin nas. Malikin nas. Apa makna Malikin nas? Kalau Rabbin nas, ketuanan. Ketuanan ni maksudnya merasakan kita yang berkuasa, kita yang mempunyai hak ke atas diri kita. Tak boleh. Kita kena rasa Allah mempunyai hak kata ni. Yang kedua, Malikin nas. Apa dia Malikin nas? Pemerintah manusia. Allah itu pemerintah manusia. Jadi Malikin nas itulah liberalisme. Apabila manusia merasakan dirinya adalah raja, maka dia akan bertindak dengan sebebas-bebasnya tanpa batas tadi. Itulah Malikin nas. Ingat, Malikin nas. Oh, rupanya surah An-Nas ini surah globalisasi. Dari sudut bab akidah globalisasi. Tak jumpa dalam kitab tafsir. Tak jumpa benda ni. Kena belajar sungguh. Kena ingat, wahai anak-anak, inilah perlunya kita memahami. Kemudian yang ketiga, jadi Malikin nas tu raja. Apa raja? Pemilik. Artinya penguasa. Artinya bertindak. Kalau Rob tadi kita rasa kepunyaan, ini ialah tindakan. Maka dia naik satu lagi, Ilahin nas, penyembahan. Penyembahan dia masuk dalam sekularisme, iaitu memisahkan kehidupan daripada agama. Memisahkan kehidupan daripada agama. Itu dia. Boleh nampak? Itu hakikat. Jadi Ilahin nas itu, iaitu apabila manusia merasakan dia Tuhan yang perlu disembah. Maka artinya tidak adalah agama Allah daripada diri dia. Dia buat agama untuk diri sendiri. Oh, nampak? Rabbin nas, humanisme. Malikin nas, sekularisme, liberalisme. Ilahin nas, sekularisme. Masya Allah. Benda ni turun 1400 tahun dulu. Tetapi hari ini baru nampak. Ini. Jadi, ini adalah asas kepada benda yang kita kena faham. Dan, apakah inti
inti globalisasi dari sudut ini? Inti dia ialah manusia akan mengalami keraguan. Sebab itu dalam surah ni dia sebut min syarril waswasil khannas. Min syarril waswas, daripada kejahatan waswas. Jadi rupanya globalisasi ni tujuan dia adalah menimbulkan rasa ragu manusia kepada Allah dari sudut rububiyahnya, dari sudut milkiyah iaitu Rabbin Nas, milkiyah Malikin Nas, dan uluhiyah iaitu ilahin nas. Apa dia punya bahaya? Syarril waswas, kejahatan waswas. Ragu tu tak apa lagi, ragu yang jahat. Ragu yang jahat, yang al-khannas, sentiasa hadir. Khannas ini maksudnya dia hilang sekejap dia masuk, dia hilang sekejap dia masuk. Apa bahaya penyakit ini? Dia akan yuwaswisu, membisik-bisik fi sudurin nas, ke dalam hati manusia, jantung manusia, dada manusia. Sebab itu hari ini manusia hari ini mengalami konflik identiti, hilang jati diri, diri tak kenal siapa dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapakah yang membawa misi globalisasi ini? Minal jinnah, daripada jin, wan nas, dan manusia. Betul dalam agama Illuminati dia ada satu perjanjian menjual diri kepada syaitan, menjual diri kepada jin. Mereka ini ada upacara minum darah sebagai tanda bai'ah dan akidah mereka dengan syaitan. Ini yang kita pernah dengar, dan inilah keadaan yang cukup bahaya untuk kita. Okey, nampak? Ini rukun yang pertama. Jadi rukun yang pertama globalisasi ini ada dalam humanisme, boleh, liberalisme dan sekularisme yang ada dalam surah An-Nas. Itu rukun pertama. Rukun kedua, mari kita belajar rukun kedua secara ringkas je. Apakah rukun kedua globalisasi? Rukun kedua globalisasi ialah dari sudut ekonomi. Kalau tadi dari sudut iman atau akidah tak? Rukun kedua ialah dari sudut ekonomi. Apa rukun dia? Kapitalisme. Kapitalisme. Ya, dan pasaran bebas. Jadi capital, modal dan pasaran bebas. Maksudnya betul-betul Qarun. Jadi kalau kita nak faham contoh tokoh globalisasi yang betul-betul berjaya, Qarun. Qarun. Sebab apa? Dia ada kapital yang cukup besar, sehingga banyak tak banyak duit dia, kunci gedung dia pun Quran sebut inna mafatihahu latanu bil usbati minar rijal, ulil quwwah minar rijal. Sesungguhnya anak kunci Qarun tu sendiri, ya, anak kunci Qarun tu sendiri latanu bil usbah, akan memberatkan. Nanti tak ingat ayat ni ayat berapa, surah apa, kita semak sekejap. Sebab kadang-kadang sahabat kita dia nak rujuk, mudah. Ini Tuhan sebut contoh. Kalau kita nak faham bahaya kapitalisme dan bahaya pasaran bebas ni, belajarlah daripada Qarun. Sebab itu Tuhan cerita Qarun ni dalam Quran, di mana besar bahaya tak bahaya duit dia. Dia boleh menyesatkan manusia dan menundukkan Bani Israel sampai tak boleh nak lawan Fir'aun. Sampai Nabi Musa pun tak mampu nak berdepan dengan Fir'aun dan Qarun selagi berada dalam bumi Mesir.
Jadi kapitalisme ni, dia bukan sekadar merosakkan agama. Negara rosak, manusia rosak. Akhir Allah Ta'ala tenggelamkan bumi. Dan asas Qarun, asas kapitalisme ni apa dia? Riba. Di mana mereka kempen, mereka akan bawa syiar, innamal bai'u mislur riba. Itu dia punya kempen kapitalisme. Mereka akan kata sebenarnya tak lain tak bukan, jual beli itu sama je dengan riba. Maksudnya beli cash sama je dengan beli cara riba. Ni ada dah dalam Quran. Qalu mereka ni, di mana orang, kan Tuhan sebut allazina ya'kuluna riba, di akhirat nanti orang yang makan riba ni, la yakumuna illa kama yatakhabbathu syaitanu minal masi. Mereka tak akan bangkit di akhirat melainkan sebagaimana orang yang disentuh syaitan kerana mabuk. Kenapa Tuhan bangkit mereka macam tu? Sebagai balasan, zalika bi annahum, itu kerana mereka mereka berkata, innamal bai'u mislur riba. Hanya beli tunai, bayar cash, bayar direct transfer atau sebagainya, QR ke apa semua, beli cash lah, bukan pinjam-pinjam. Dia kata sama je beli cash dengan riba. Kalau ayat ni dulu kita terjemah jual beli seperti riba, orang tak faham. Cuba terjemah, sesungguhnya jual beli itu sama je dengan riba. Faham ke tak faham? Maksud jual beli sini, jual beli tunai. Jual beli tunai sama je dengan jual beli secara riba yang bertangguh. Itu. Dan tengok bagaimana riba diternak melalui bank-bank. Yang mana semalam ada sebelum ni kita bincang kejatuhan kerajaan Osmaniyah. Fractional Reserve Banking, FRB itu. Di mana bank itu, dan tadi dalam khutbah tadi pun kita sebut bila mereka buat bank, fasal kedua, ingat? Sesudah fasal pertama mereka menjajah dunia, mereka ada modal, mereka nak pacu industri, mereka buat bank. Dalam fasal kedua globalisasi. Sahabat yang dengar siri ini wajib dengar khutbah kita tadi. Dan semua ini kalau nak rujuk pergi dekat YouTube kita dalam playlist Maqasid Eschatology. Jadi kita kajian eskatologi kita tidak nak baca jauh-jauh sangat apa yang akan berlaku. Kita nak cerita apa yang sedang berlaku dan kita nilai dari sudut maqasid syariah. Itu dia. Jadi sedangkan wa ahallallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli secara tunai. Betul tak? Wa harrama riba, Allah mengharamkan riba. Tetapi puak ni tak. Kita dengar cerita Qarun. Allah Ta'ala cerita apa tentang Qarun? Allah Ta'ala kata, inna Qaruna, sesungguhnya Qarun itu kana min qaumi Musa. Qarun itu sebenarnya satu bangsa dengan Nabi Musa. Qarun itu, dia bukan Bani Israel. Cuma dia duduk di Mesir, dia jadi pemodal. Sebab memang Bani Israel ni orang cerdik. Kana Qarun, inna Qarun kana min qaumi Musa. Dia adalah daripada kaum Nabi Musa. Dan untuk makluman kita semua, Qarun ini asalnya adalah Islam, beriman dengan Allah sebagaimana Nabi Musa. Sebab dia kerabat, keluarga, bangsa Nabi Musa. Tetapi fabagha alaihim, tetapi akhirnya dengan sebab modal yang ada pada dia, dia melampau ke atas Bani Israel. Dia menekan Bani Israel menggunakan riba, menggunakan modal tadi, kapitalisme. Dia berniaga, dia kawal, dan dia ada pasaran bebas. Apa mana pasaran bebas? Orang tak boleh sekat. Jadi perangai Qarun tu diimport baliklah dalam World Trade Order, dalam NAFTA, dalam STPP yang benar-benar berlaku dalam perjanjian ekonomi dunia sekarang. Dia bawa balik idea Qarun. Jadi Allah Ta'ala nak matikan benda ni, terpaksa tenggelamkan bumi Qarun menjadi lautan. Jadi kalau nak tengok lautan globalisasi, pergilah dekat Mesir, di Fayum. Cuba pergi dekat YouTube, scroll Laut Qarun, Buhairah Qarun. Dia kata nama tasik Qarun, tapi sebenarnya bukan tasik, macam laut. Kita duduk tebing sini, tengok tebing sana, sayup mata memandang.
Itu. Dan dasarnya tak ditemui. Dasarnya tak ditemui. Ukur dengan tali tak jumpa sampai ke mana. Itu dasar. Ini. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Di mana? Wa atainahu minal kunuz. Kami beri kepada Qarun itu gedung-gedung harta. Di mana? Ma inna mafatihahu. Di mana kunci-kuncinya, kunci gedung harta dia tadi, latanu bil usbati ulil quwwah. Akan meletihkan lelaki-lelaki gagah, yang mempunyai tenaga yang kuat-kuat. Itu dia. Nak bawa kunci pun tak letih dah, harta tak tahu. Lalu dia kata apa? Dia kata kepada kaum dia, dia kata izqala lahu qaumuhu. Bila dia dapat harta banyak, dia enjoy sangat, dia sombong, kaum dia kata kat dia, la tafrah. Jangan gembira, jangan gembira sangat, jangan telajak sangat, sebab innallaha la yuhibbul farihin. Allah tak suka kepada orang yang terlalu enjoy. Ini hakikat dia. Kaum dia nasihat dia. Kaum dia kata, sebab dia sama Bani Israel, dia kenal Allah. Sebaliknya kaum dia kata ke dia, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Sebaliknya, carilah melalui apa yang Allah beri kepada kamu dengan harta yang banyak itu, cari akhirat. Tetapi tak, dia cari dunia. Dia cari dunia. Sebab tu kita tengok sekarang. Majoriti sekarang orang nak kaya, dan duit pun sekarang kalau kita tengok bajet pun menakutkan. Bilion. Juta-juta tak main dah. Bilion. Kita sejuta ni banyak dah. Ni 1 bilion. Sejuta-juta. Betul tak? Sejuta-juta 1 bilion. Sejuta-juta. Nak makan apa? 1 juta pun tak habis. Lebih kurang. Itu dia. Jadi dia kata la tafrah. Jangan gembira. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tak suka orang yang gembira. Sebaliknya, dia kata duit ni sebenarnya untuk cari akhirat. Cuma dunia tu setakat mana? Wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah mencari akhirat tu sampai kamu terlupa dunia. Jadi dunia ni sekadar tidak terlupa. Tu je. Tapi hari ni dia terbalik. Terlupa akhirat sebab fokus dunia. Itu dia. Dan orang ini dinasihat kepadanya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ini dalil Qarun kenal Allah. Sebab kaum dia nasihat kepada dia, wa ahsin, kamu berbuat baiklah, kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu dengan memberi harta yang banyak. Jadi ingat, harta yang banyak itu kita kena anggap ihsan. Sebab itu kalau kita dapat duit, tetapi kita nampak jumlah, kita nampak kuantiti, kita nampak angka, kita rasa selesa, kita rasa selamat, kita rasa terjamin, maka itu kufur. Sepatutnya kita tengok kepada duit itu, di situ ada ihsan Allah kepada kita. Jadi duit itu ihsan, bukan kekayaan. Banyak mana ada, tak kisah. Janji itu ihsan Allah. Dan dinasihat oleh kaum dia lagi, wala tabghil fasada fil ard. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan kamu mencari kerosakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tak suka orang yang perosak. Jadi panjanglah cerita ni. Cerita ni panjang. Kena belajar. Ini rukun kedua globalisasi, kapitalisme. Apa Qarun jawab? Ni tanda-tanda orang dah kena globalisasi. Dah kena penyakit Qarun ini. Dari sudut kapitalisme. Dia jawab apa? Dia kata, sedap dia jawab dengar. Qala, dia kata, innama utituhu ala ilmin indi. Tuh. Innama utituhu, sebenarnya aku diberi harta itu
Sampai sombong dia tak mau nak kata sebenarnya Allah beri harta kepada aku. Tapi sebaliknya dia kata innama utituhu, sebenarnya aku diberi harta ini ala ilmin indi, kerana ada kebijakan padaku, kerana aku genius, kerana aku bijak. Kamu tak kaya sebab apa? Kamu tak ada ilmu. Itu Qarun nak cerita. Tu perangai Qarun. Boleh nampak? Tu ala ilmin indi. Jadi maka Allah pun bila dengar Qarun jawab gitu, Allah jawab sendiri. Habislah dialog Qarun segitu. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ingat ya, kalau kita rasa kita bijak dan sampai kita ada duit, bermaksud kita menjadi perangai Qarun. Dan Tuhan kata awalam ya'lam, Tuhan kata Qarun tak tahu ke annallaha, dengan ni Allah Ta'ala qad ahlaka man kana qablahu, Allah pernah dah memusnahkan orang-orang sebelum dia, minal quruni, daripada kurun-kurun sebelum ni. Tuhan sebut mengejutkan fakta sini. Tuhan kata apa? Man huwa asyaddu minhu quwwatan, orang yang lebih kuat lagi daripada Qarun. Masya Allah, Qarun tu kuat dah. Tuhan kata ada lagi orang yang lebih power daripada Qarun. Ada lagi. Man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru amwala. Wa aktsaru jam'a, dan paling banyak kumpulan harta, himpunan aset. Cuma hak Tuhan cerita kepada kita Qarun ni, sampai kita duk panggil harta karun sampai le ni tu, rupanya tak cukup kaya lagi. Maksudnya Nabi Sulaiman, Nabi Daud kan kerajaan selepas Nabi Musa. Betul tak? Balqis apa semua sekali tu, betul tak? Kerajaan Sabak. Bermaksud tak lebih kaya daripada Qarun. Qarun ini zaman Fir'aun kaya lagi daripada Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Istana Balqis sebagainya. Dan di sana ada lagi manusia manusia globalisasi yang kapitalisme ni yang lebih kaya. Qad ahlaman kana qablahu, Allah musnahkan orang sebelum dia minal qurun man huwa asaddu minhu quwwah, orang yang lebih banyak lagi kekuatan, super power, wa aktsaru jam'a. Jadi ada dua benda, asaddu minhu quwwah, man huwa asaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a, dan paling banyak harta. Jadi itu dia. Ni cerita dia panjang lagi lah, kita tak nak baca lebih lah. Sebab tu perangai kaum dia, sampaikan Allah Ta'ala tenggelamkan bumi dia. Dan cerita globalisasi Qarun ini, kenapa Tuhan tenggelamkan bumi? Sebab bila manusia tengok harta dia tu dah macam sihir. Bila orang tengok je harta dia, zup ikut dia. Tinggal Nabi Musa. Powernya harta dia. Kita habis-habis tengok Velfire je, Mercedes, Audi, lepas tu tengok rumah-rumah besar. Betul tak? Harta dia ni dak. Orang tengok harta dia lagi dahsyat. Ini di antara pukulan Qarun yang begitu bahaya. Jadi ini hakikat dia. Nanti kita bagi tahu kat sini. Fakharaja ala, lepas tu dia kata wala yusalu an zunubihimul mujrimun, dan orang macam ni dia panggil penjenayah. Bila dia mati, orang tak akan tanya pun nasib dia macam mana. Nah, itu bahaya jadi Qarun, jadi kapitalis ini. Dan Tuhan cerita bila dia nak keluar, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi, bila dia nak keluar jumpa kaum dia, dia pakai baju cantik-cantik. Ni tak nak hurai, nak baca cerita aja. Lalu qala allazina yuriduna alhayatad dunya, maka berkatalah manusia-manusia yang cenderung kepada kehidupan dunia, yang suka nak kehidupan dunia ni, dia kata apa? Ya laitalana, Allah sedaknya kalau kita dapat mislama utiya Qarun, seperti apa yang telah diberi kepada Qarun. Oh, the best, dia kata kalau kita dapat apa yang Qarun dapat. Ramai ada orang tu gini. Ini dia panggil ciri-ciri orang yang terpengaruh dengan
dunia. Dia tengok orang lain ada, dia nak sendiri. Jadi sampai pengikut ni kata apa? Innahu lazu hazzin azim. Innahu lazu hazzin azim. Sesungguhnya Qarun ini betul-betul he is very lucky lah. Oh, he is very lucky. Sampai rasa baik tak baik tu sebab dapat harta. Sebab dapat harta. Bukan kerana dapat agama. Betul tak hari ni? Hari ni orang akan rasa beruntung bila dia dapat harta. Tetapi dengar. Wa qala allazina utul ilma. Tetapi orang-orang yang belajar ilmu Allah, yang belajar kitab Allah, dia masih tidak tersihir dengan harta Qarun. Orang ni dia kata apa? Wailakum. Oi, celaka kamu. Wailakum, malangnya kamu semua ni. Wahai pengaruh-pengaruh harta. Wailakum, celakanya kamu semua. Duduk Hafiz, dengar ni. Duduk. Wailakum, celaka kamu semua. Sawabullahi khairun. Sebenarnya pahala Allah itu lebih baik lagi. Liman amana, bagi orang yang beriman, wa amila salihah, dan beramal soleh. Wala yulaqqaha illa sabirun. Dan pahala Allah ni orang tak akan dapat rasa baik melainkan orang yang boleh sabar dengan kekayaan manusia. Maka ingat, zaman kita ni dia panggil zaman akhir, fitnatus sarra. Kita duduk di zaman fitnatus sarra ni. Hujung-hujung zaman fitnatus sarra. Kemewahan harta melimpah ruah. Dan kita akan menuju zaman fitnah duhaimak. Ni, fitnah duhaimak yang akan bermula tahun 20, 30. 2025 sampai 2030 ni zaman ujung dah fitnatus sarra. Sebab fitnatus sarra ni bermula daripada era globalisasi. Iaitu apabila penjajah bina industri. Dalam fasa kedua. Bina industri. Dan revolusi Perancis itu, yang mula-mula industri itu fitnatus sarra. Manusia dipercepatkan kehidupan, diberi kapal terbang apa semua mewah, boleh melancong sana sini tu. Zaman fitnatus sarra tu lama. Itu. Dan kita lepas ni akan menuju zaman duhaimak, zaman gelap yang dianggap seperti kepingan-kepingan malam yang kita tak nampak itu. Lalu apa lagi? Allah Taala kata, akhirnya wa ma yulaqahu illa sabirun. Akhir bila harta tadi, bila harta lagi tidak dapat ditentang dah oleh manusia, tak ada dah orang-orang baik yang boleh menangkis kejahatan harta. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Lalu kami pun tenggelamkan Qarun dengan rumah-rumahnya sekali. Dia tenggelam masa duduk dalam istana dia. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard, ke dalam perut bumi. Fama kana lahu min fi'atin yansuruna. Ketika itu tak ada siapa boleh tolong dia. Min dunillah, daripada selain daripada Allah, dan disebut wa ma kana Allah wa ma kana minal muntasirin. Wa ma kana minal musirin. Dia tak dapat buat apa-apa. Maka Tuhan cerita lagi, Tuhan kata, wa asbahal lazina tamannau makanahu bil ams. Orang-orang duk menjadi mimpi, duk idola Qarun semalam tu, dia kata apa? Yaqulun, Allah dia kata, wa ka annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Betul dah weh, dia kata. Betul dah weh. Allah Ta'ala itu betul. Dia limpahkan rezeki kepada siapa yang dia nak daripada hamba dia, dan dia kurangkan rezeki daripada siapa yang dia nak daripada hamba dia. Betul. Orang ni Tuhan tengok layak dapat harta banyak, Tuhan beri banyak. Tapi orang ni tak layak dapat harta banyak, tak sesuai kerana sebab-sebab yang Allah tahu, Allah tak bagi harta. Cuba kita ni jadi banyak harta. Ada masa kita nak kaji benda-benda macam ni? Tak sempat. Kita akan kena urus harta. Bukan kata mesti jahat, tak. Tapi belum tentu baik. Itu keadaan. Jadi, dia apa kata? Nih, kaum dia kata apa? Laula an manallahu alaina la khasafa bina. Dia kata, nasib baiklah Allah tak bagi kepada kita harta macam tu. Kalau tidak dengan kita tenggelam juga. Nih, ada dalam cerita ni. Laula an manallahu alaina
manallahu alaina la khasafa bina. Dan wai ka'annahu la yuflihul kafirun. Memang celakalah. Orang kalau dah kafir ni memang tak selamat lah betul. Nampak tak globalisasi sekularisme ni, kapitalisme ni, rukun kedua globalisasi ni boleh memusnahkan manusia. Ini hakikat. Maka Tuhan pun sebut tilkad darul akhirah, dan rumah akhirat itu naj'aluha lil ladzina la yuridu naj'aluha. Dengar, siapa nak tahu kita ciri ahli akhirat ke tidak? Tuhan kata tilkad darul akhirah, rumah akhirat itu iaitu syurga, la naj'aluha naj'aluha, kami jadikan dia lillazina, kepada orang yang la yuriduna, dia tidak mahu uluwan fil ardi, dia tidak mahu ketinggian di muka bumi, wala fasadan, dan dia tidak nak kerosakan. Sekarang tanya diri kita ni sebenarnya kita nak apa ni sekarang ni? Nak prestigious? Kita nak apa? Nak kedudukan yang glamour? Kita nak viral semua? Ini dia pamer kita. Sebab itulah telefon kita dia letak kamera. Kamera tu sihir dah. Tak boleh nampak rumah benda hebat. Kita pun akan ambil dia. Hebat dunia lah, maksud hebat material, hebat kapitalisme. Tengok, kau gempak ambil gambar. Rumah Syahrukh Khan. Balik umrah, pergi tengok rumah Syahrukh Khan. Trip umrah India. Balik umrah, pergi tengok rumah Syahrukh Khan. Tak ada dah hak besar Kaabah tadi. Itu. Tu dia. Jadi, itulah kedudukan dia. Tuhan sebut apa? Wal aqibatu lil muttaqin. Jadi kebaikan itu kepada orang yang bertakwa. Panjang tak cerita kapitalisme? Baru rukun kedua. Tu pun kita tak bincang tadabbur surah An-Nas satu-satu lagi. Di pengajian ni kita akan teruskan lah. Di masjid sana tu, di masjid lah. Tapi dengan kita sendiri kita kena buat juga, sebab kalau nak tunggu masjid sekali seminggu tak habis. Kita teruskan lah pengajian kita. Itu wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma tammim lana taqsirana fi ada'i wajibatina wa qada'i amalina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.